Ramai sebenarnya yang nak belajar buat duit USD menggunakan gambar-gambar AI ni. Tapi tak tahu macam mana nak mula, macam mana nak start. So, dalam video kali ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk anda bermula. Tapi sebelum tu, mari kita tengok dulu sebenarnya betul ke boleh buat duit dengan gambar-gambar menggunakan AI ni. Jom. Ini adalah bio saya. Anda boleh klik pada link di atas tu, klik di situ. Anda akan nampak halaman ni dan klik yang atas kali ni buat duit dengan Adobe Stock plus AI ni, klik di sini. So, ini adalah contoh jumlah income secara mingguan daripada Cikgu Faiz. So, kalau tengok mingguan ni, dia pernah dapat $100, $100, $100, $100 lebih kurang lah kan. Ini tahun lepas punya, $100 seminggu. $100 ni lebih kurang dalam 400 ataupun 500 ringgit lah seminggu. So, kalau sebulan, 400 kali dengan 4, lebih kurang dalam 2,000 ringgit. So, yang ni adalah pendapatan bulanan. Ni Januari, Disember, November, Oktober, September. Ini gambar lama. So, masa sekarang pun masih lagi dapat income yang banyak. Ada satu gambar ni antara gambar yang paling antara yang paling tinggi yang diperolehi oleh Cikgu Faiz. Satu gambar dapat $35. So $35 ni kalau kita kali dengan 4.5 dah berapa kan, dalam 100.5 ke ataupun 200, lebih kurang macam tu lah. Tak semua gambar lah dibayar mahal macam ni, cuma ada potensi tu. Ini $35, ada yang dapat $10, ada $8, ada $5, ada sikit pun ada juga, berbagai-bagai. Ni dia Cikgu Faiz, anda akan belajar daripada Cikgu Faiz ni. So di sini ada video tutorial yang disediakan dan juga ada kelas yang akan diadakan antara 3 bulan hingga 4 bulan sekali. So kelas itu anda boleh join percuma kalau anda dapatkan tutorial ini. Saya nak scroll ke bawah lagi. Dari video di bawah ni hasil student batch pertama. Ni batch pertama yang belajar tahun lepas, tahun 2024. Jadi dia start belajar dengan kita punya kelas ni dan dia dah pun buat 14,000 income daripada Adobe Stock menggunakan gambar-gambar AI. Itu adalah pendapatan pasif, yang mana sampai sekarang beliau masih lagi jana pendapatan pasif tersebut daripada gambar-gambar yang dihasilkan dulu. So nak tak kita buat kerja sekali tapi kita dapat income berkali-kali. Inilah salah satu caranya. Jadi ada 2 package di sini. Yang pertama, video rakaman sahaja. Bila anda dapatkan video rakaman ni, anda boleh login dalam website dan anda boleh tengoklah video rakaman kelas. So anda boleh belajar dan anda boleh follow step by step. Tapi kalau anda nak dapatkan full access, harga dia 197. Apa yang akan anda dapat adalah, yang pertama, anda akan dapat video rakaman tu. Kemudian anda akan dapat ni, join kelas live secara lifetime. Maksudnya anda boleh join kelas secara live berkali-kali tanpa ada bayaran tambahan. Anda boleh join sampai bila-bila lah. Kemudian anda akan dapat akses rakaman tadi, yang seperti yang saya sebutkan tadi, video bonus, teknik Midjourney, banyak lagi lah perkara-perkara yang akan anda dapat. Anda juga akan dapat join group coaching. Dalam group ni kita insyaAllah sangat aktif dalam group tu, dan cikgu juga akan berikan tugasan-tugasan setiap minggu, untuk anda buat gambar apa yang laku, gambar-gambar yang sesuai. Macam tadi ni, macam Tuan Naim yang dapat 14,000 ni, dia hanya ikut arahan ataupun ikut tugasan yang diberikan oleh cikgu sahaja. Dia ikut saja, bulan minggu ni buat gambar apa, minggu ni buat gambar apa. So dia follow. Alhamdulillah dia dah dapat income 14,000. Kalau anda nak tahu cerita lebih lanjut, anda tekanlah video ni, nanti anda tengok. Jadi cadangan saya, kalau anda nak belajar full package, nak join group, nak join kelas-kelas live akan datang, ambillah package yang full ni. Langkah pertama untuk buat duit dengan gambar AI ni adalah anda perlu register sebagai contributor dalam Adobe Stock. Pergi dekat website Adobe Stock. Saya tunjukkan link dalam video ni. Anda boleh type link tu di Google ataupun di browser anda. Kemudian anda register sebagai contributor. Selepas itu, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu hasilkan gambar menggunakan AI. Gambar ataupun video terpulang lah. Jadi untuk menghasilkan gambar ataupun video ni, anda boleh guna sama ada Midjourney, ChatGPT, Leonardo AI dan banyak lagi lah, apa-apa saja software AI yang ada di luar sana anda boleh guna. Dan kemudian gambar-gambar yang anda hasilkan tu, anda perlu scale up. Scale up ni maksudnya kita kena naikkan dia punya resolusi supaya gambar itu lebih berkualiti, lebih besar, saiz dia lebih besar. Jadi barulah bila designer membeli gambar-gambar itu, dia tidak ada masalah gambar pecah dan sebagainya, dan membolehkan ataupun melayakkan anda untuk upload gambar itu di Adobe Stock sebab dia ada requirement dia. Seterusnya setelah anda dah hasilkan gambar, dah scale up, anda bolehlah upload di Adobe Stock. Upload di Adobe Stock ni bukanlah bermaksud bila upload saja duit terus dapat. Tidak. Anda kena upload banyak, ratus hingga ribuan gambar supaya dia menjadi sebuah library gambar, yang mana gambar-gambar anda ni seolah produk-produk anda lah di dalam Adobe Stock tersebut. Cuma anda tak perlu menjual. Di dalam Adobe Stock ni ada ramai designer-designer seluruh dunia, yang mana mereka ni bila dia orang nak buat design, dia orang tak ada masa sebenarnya nak buat sendiri gambar tu di AI, nak buat satu-satu, tak ada. Dia orang akan pergi Adobe Stock, dia orang akan search. So daripada dia orang search tu, dia orang terus nampak semua gambar-gambar yang berkaitan. Contoh, mereka nak gambar pantai.
So tarik saja Bish kan. Jadi benda tu dah keluar banyak gambar, mereka pilih sahaja gambar yang sesuai. Jadi benda tu banyak menjimatkan masa. Sebab ramai juga orang tanya, kalau dah boleh buat AI sendiri, nak buat apa? Download ataupun nak bayar gambar-gambar daripada orang lain, betul tak? Kalau anda memang bukan designer, anda tak faham macam mana penjimatan masa untuk designer ni. Tapi kalau designer ni, mereka dibayar untuk buat design dan mereka nak cepat. Okay, mereka nak cepat, mereka nak bila mereka search gambar tu, dah keluar gambar-gambar yang mereka tak perlu fikir lagi, mereka hanya nak pilih sahaja yang sesuai dan jimatkan masa mereka, sebab masa mereka adalah duit. Jadi setakat bayar sen-sen, bayar sikit-sikit tu, tak ada masalah. Isunya sekarang adalah dalam Adobe Stock ni, terdapat jutaan gambar dan beribu ataupun ratus ribu orang yang menghasilkan gambar setiap hari. Bermaksud anda akan ada persaingan yang besar di seluruh dunia. Jadi macam mana anda nak pastikan gambar-gambar anda ini terjual dan terjual dengan banyak? So kalaulah kita dah buat kerja ni kan, kita nak dapat pendapatan pasif. Kalau dah ada beribu gambar tapi pendapatan tu sikit sangat, beberapa dolar sahaja, tak padan dengan kerja yang kita nak buat. Kita kalau boleh nak dapatkan mungkin dalam 2-3 ribu sebulan ataupun 1,000 ke atas sebulan secara pasif menggunakan kaedah ini. Macam mana anda nak pastikan benda tu? Jadi benda ni lah yang anda perlu belajar dengan berguru. Kalau anda sekadar nak belajar upload gambar di Adobe Stock, terdapat banyak video tutorial di YouTube. Anda boleh je pergi ke YouTube, anda tengok video-video di sana, anda dah boleh tahu dah macam mana nak buka account, macam mana nak upload, macam mana nak hasilkan gambar dan sebagainya. Tetapi nak hasilkan gambar yang boleh terjual, ataupun gambar yang memang terjual banyak kali, macam mana caranya? Ini adalah trik yang anda perlu belajar secara berguru. Selain itu, anda juga perlu faham bagaimana cara untuk elakkan daripada kena ban, akaun anda kena terminate. Okey, semua ini ada dibincangkan dalam kelas ataupun dalam video tutorial yang disediakan oleh Cikgu Faiz. Saya harap video ini memberi sedikit gambaran kepada anda bagaimana untuk bermula dan bagaimana anda boleh buat duit dengan AI. Kalau anda belajar sesuatu daripada video ni, jangan lupa komen Alhamdulillah ataupun terima kasih, like dan juga follow saya. Jumpa lagi, bye-bye.